Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Pai Geram. Rar. Okey gang, benda ni adalah surprise untuk korang semua. Memandangkan aku dengan Pia dah lama tak buat YouTube, dah lama senyap. Lepas tu bila dah release kan, kita pun tak ada apa nak buat. So kali ni aku nak tunjukkan korang benda apa yang kita orang usaha dalam diam. Korang ingat kita orang senyap-senyap saja ke? Tak adanya. Kita orang adalah benda yang kita orang buat selepas kita orang release tu. Ini adalah hasil kutipan ataupun tabungan Pak I dan Pia. Kita orang buat apa? Kita orang buat office untuk tim PP. Tim Pia dan Pak I. Dan syarat-syarat dia, post je YouTube berapa banyak kau nak, post je konten TikTok berapa banyak kau nak, dan setiap pagi aku akan marah kau. Kau jangan main dengan aku. Jom kita tengok office baru PP. Let's go! Okay gang, rumah ni kita orang dah siap masuk barang, kita orang dah siap design apa semua. Kat sini ruangan lepak. Ruangan lepak macam kau nak discuss apa-apa ke, kau nak bincang ke, kau nak buat konten kat sini boleh, tak ada masalah. Dan paling penting, rumah ni kita ada 10 bilik. 10 bilik tu untuk apa? Bukan ni untuk talent-talent aku tidur. Kau pandai-pandailah cari rumah Aku takkan tanggung rumah kau cari rumah kau sendiri, rumah sewa kau sendiri. Lepas tu, bilik-bilik yang banyak ni, kita akan buat konten kira macam kita ubah suai bilik ni, kita jadi bilik gaming. Tapi setakat ni aku letak katil dulu sebab aku nak bagi family datang. Dan kat sini, dekat sini yang paling best, kita ada dapur. Yeah, dapur. Sorry dapur dia macam sepah sikit sebab masa kita orang datang tu, kita orang letak apa yang patut je lah kan. Dekat sini ada bilik yang boleh macam family kita orang nak duduk, nak lepak, nak tidur, boleh je, tak ada masalah. Sayang, sini sayang. Bi tengah tunjuk ni kita punya office yang baru. Malu. Kita orang release ni bukan release saja kan. Kita orang ada benda yang buat. Sama juga macam Nazrul, Kanda, Syami, walaupun dia tak release lagi. Dan kat sini ruang yang paling penting sekali. Bukan satu kolam, bukan dua kolam, tapi kita ada 4 kolam. Sini kolam yang pertama, ini kolam yang kedua, ini kolam yang kedua ni. Nampak tak kolam? Kamera main problem jap. Ni kolam yang kedua. Okey, next. Kita akan naik dekat atas. Apa? Mana? Tekan 2 kali pula. Sorry Kameraman ni baru aku bayar. Baru nak merasa bayar kameraman. Jom kita naik dekat ruangan atas. Dekat bawah ni kita dah tengok kan bilik dia kan. Dekat luar tu macam tempat-tempat lepak dekat luar tu tempat-tempat lepak, macam nak buat konten yang besar-besar ke apa. Jom kita naik atas pula. Atas ni special sikit lah geng. Sebab kau boleh tak ni? Boleh. Dekat atas ni special. Sabar. Dia di work jap. Sini bilik. Sorry banyak bilik sebab aku memang suka banyak bilik. So kalau family nak datang dekat office aku ni boleh, tak ada masalah. Sebab aku kan jenis suka buat konsep-konsep macam family punya content. So kat sini kan, memandangkan aku ni pandai menyanyi, biasalah. Walaupun tak ada production ke apa ke, nak ambil aku menyanyi ke apa ke, dia still lagi aku akan buat set karaoke untuk content. Aku dah tak kisah dah pasal copyright ke apa ke, lantak lah. Janji aku nak tunjuk aku punya office ni memang kau-kau lebih daripada orang lain, lebih advance. Dekat sini pula ada bilik lagi geng. Aku dah siap set up lah bilik untuk aku punya family. Kalau talent aku macam Pak I, Pak I tak larat nak balik dekat KL ke apa ke. Aku kata tak apa, kau tidur je sini. Apa yang aku tunjuk weh? Apa yang aku tunjuk ni? Bukan aku pula. Tekan 2 kali. Macam tu So bila talent aku ada masalah nak balik ke apa ke, aku kata tak apa, tidur je. Tapi asing lelaki perempuan, kau jangan nak bersama aku, rembat kau ramai-ramai. Ini ruang atas. Ruang atas yang aku dah ni lah, aku letak meja apa semua kan. Tengok kat bawah pula. Kau tengok kat bawah. Bukan 2 kolam, tapi 4 kolam aku bagi dekat korang. Advance tak? Aku punya office kita ada beli juga set game yang mana kita letak kat situ. Aku merisaukan betul. Cameraman ni. Aku sakit hati betul dengan cameraman ni. Kita orang dah set up yang cantik punya. Memang ada game. Apa kebolehan yang kita boleh buat. Sini ke sayang? Masuk. Korang tengok ni. Memandangkan Pia ni suka main claw machine, aku belikan claw machine untuk dia. Barang-barang ni aku tak top up lagi. Kebanyakannya Pia main. Pia main. Lepas tu terus Pia letak dalam ni balik. Boleh bergerak. Semua boleh bergerak.
Dan kat sini aku dah set up PS4. Aku lupa nak bawa PS5 aku untuk datang kat sini main. Macam-macam lah, ada game. Yang ni game yang dulu-dulu yang macam kita selalu main tu kan. Kau ingat office aku ni apa? Untuk setakat datang lepak-lepak, lepas tu shoot je ke? Tak ada, kita memang utamakan talent kita, jangan stres dalam bekerja. Utamakan keselesaan talent. Dan yang paling penting, memandangkan aku ni memang hebat dalam snooker dan juga pool. Korang tengok apa aku bagi dekat office aku ni. Snooker dan juga pool. Macam mana Casey? Okey Casey? Benda-benda ni semuanya aku set up memang menggunakan duit selepas aku release. Aku jual-jual mangkuk pipi tu bukannya saya saja. Memang aku buat ni untuk kesenangan aku, keselesaan aku. Dekat sini ada bilik lagi. Bilik yang memang aku tetapkan untuk family. So kalau macam dah hari cuti ke apa, family datang cuti kat sini tak ada masalah pun. Aku utamakan keselesaan untuk family aku lah. Selain daripada pekerja, family aku pun selesa. Kat sini ada meja, nak main apa? Main pingpong boleh. Ni nak main pool boleh, snooker boleh. Kat sini ada macam bar. Tahu bar apa? Macam dalam ramai-ramai talent kan mesti ada yang jenis macam jadi kuli, betul tak? Ni kuli-kuli yang akan buat air, yang akan buat itu, akan masak. Lepas tu ada apa lagi? Kat sini ada bilik PR dan Pak I. Tahu tak kenapa aku letak BMW M4 GT3 ni dekat sini? Sebab aku tak boleh nak dapat benda ni. Sebab aku letak macam Abang Alif, dia dah buka je pintu rumah, terus dia punya BM tu kat situ. Ingat biasa-biasa ke rumah aku ni? Orang lain pun tak ada buat macam ni tau. Set up kanda, Nazrul, Syami pun tak macam aku. Meja pool harga terkini dalam 8,000 lebih. Betul ke si? 8,000 lebih. Ini saja 8,000. Belum lagi tengok game lagi. Lepas tu aku akan buat konten, talent-talent aku berdiri atas tu, terjun turun bawah. Jangan tanya, EPF sok-sok, talent aku semuanya ada. Kalau patah tangan, bengkak kaki, kepala berlubang, semua boleh settle. Ni tempat paling aku suka lah. Tempat paling aku suka sebab paling fun lah untuk aku. Kalau nak bising-bising boleh, tak ada masalah. Ni lah ruang luar. Kalau macam nak BBQ ke, nak buat event ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Dan aku dengan Pia nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat Abang Alif dan Kak Bella sebab melahirkan talent seperti kami, mastermind seperti kami. Siapa kata AI team tak berjaya? Siapa kata AI team tak berjaya? Konten ni memang untuk tunjuk kita punya office kan sayang kan? Achievement kita selepas release. Alhamdulillah. So, thank you so much yang siapa dah tengok konten ni. Semoga ni kita salah seorang talent kita. Ini talent Pipi Shera. Pipi Shera, kita ada Pipi Shera dan kita ada Pipi Raf. Pipi Raf, ni Pipi Riz. Kita ada Pipi Meja, Pipi Meja. Ni, kau kan talent aku. Ni Pipi Meja. So korang nantikan channel kita orang Pipi Channel. Okey, tu saja konten aku. Nak tunjuk office yang kaya raya, lagi mewah, kacak bergaya daripada Pak I handsome, kacak lagi bergaya, dan Pia yang cantik lagi comel macam Jumpa lagi di next content bersama tim Pipi. Pergi ke kedai membeli garam singgah sementara rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igram. Bye bye guys. See you. Assalamualaikum.